Betul ke kalau kita pecahkan dara, kita kena tanggung dosa dia sampai bila-bila? Apakah Allah ampunkan dosa zina saya yang terdahulu? Semua dosa Allah akan ampunkan, tapi liman yasha, melainkan dosa syirik. Maknanya dosa besar mana pun, dosa zina, dosa judi, dosa apa lagi, banyaklah, minum arak, isyak dadah, dosa-dosa besar. Okey, kita tak minta ampun, tak taubat, sampai mati, akhirat kalau Allah nak, Allah ampunkan juga. Itu maksudnya. Cuma sesaja Allah tidak akan ampunkan kalau tidak taubat, dosa syirik. Baik? Tapi kalau taubat, Allah ampun juga. Contoh, orang kafir bertaubat, dia masuk Islam, ampun berlaku. Jadi dia mati dalam keadaan minum arak, tidak taubat. Mudminul khamri namanya. Orang yang mati tak sempat taubat, minum arak. Di akhirat, boleh jadi Allah ampun, boleh jadi tidak diampunkan. Kalau tidak diampunkan, diazab sekadar mana masa yang Allah saja maha mengetahui. Tapi tidak kekal dalam neraka kerana dia mukmin yang asli, mukmin yang derhaka. Tapi Allah nak taubat, boleh. Siapa? Liman yasha, orang yang Allah kehendaki.